Okay, kita di Lake Kawaguchi. Mama, Afia, Toki untuk nak beli buah. Okey. Ni dekat Lake Kawaguchi sini. Sini dia punya itulah dia punya tempat jual buah. Okey, yang ni buah ni 980. Okey, 980. Dia ada sayur. Bolehlah beli kat sini. Pada musim buah lagi heaven lah. Ni pasar-pasar karak gitu je lah kan. Okay. So strawberry dia ada. Ni strawberry. Papa nak apple. Ni strawberry. Papa nak apple. Ni strawberry putih. Ni 2,000. Nak apple. Apa harga satu? 2,000 satu. Murah sikit lah. Wah. Ni 1,800. Yang besar 2,000. Okey. Okey. Ni dia punya strawberry ni. Mana 800 lah satu, 1,600. 980. Ni. Alisha. Dua. Buang dah. Ni yang dah beli. Ni Alisha. Ni satu. Okey. Makin ni lah lagi. Dia punya ni tengok geng. Kecil je. 1,200 dah. 4, 8, 12 dah 30 lebih. Ni tengok ni besar ni. Tengok dekat 50. Dekat sini tembikai memang mahal. Ni potato. Ni apa ni? Ni macam rebung je, rebung buluh je. Rebung rebung je ni. Ni rebung buluh ni. Nak sisir tak? Ni. Ya. Besar nak sisir tak? Kulat sisik dia. Dia pun makan kulat sisik. Papa ni apa? Sisha bau. Okay, time to pay. Mak bawa ni goreng. 2.